Kalau sebelum ni kami pergi ikut Apak Sun, ambil sarang lebah tuala atau nama saintifiknya Apis dorsata. Kali ini pula kita nak pergi ambil sarang Apis cerana, salah satu daripada lebah tempatan kita juga. Tapi madunya tak dikomersialkan. Setahu saya lah, ianya memang tak ada di pasaran negara kita. Apa-apa pun, jom layan. Salam geng. Musim lobah lagi geng. So minggu lepas dah pergi tempat Apak Sun. Minggu ni tempat saya pula. Kita cari lobah keram, lobah kampung, Apis cerana ya. Okey. Tapi sebelum ni kita kalau tahun lepas pindahkan daripada kotak kolmen ke masuk kotak kayu. Yang kali ni kita nak cari yang dalam pokok pula. So kita dah sampai dekat sarangnya. Atas sana Okey. Dan kita ada beberapa orang bersama kita. Macam Apak Sun dia bawa customer kan. Ini hari pun saya bawa customer jugalah. Okey, saya ada bawa customer saya. So ini adalah Hakim, customer Madu Banet. Salam geng. Salam geng. Ada Acin, ada Gedeng, dan ada seorang lagi Hetem. Hetem tak ada lah, hilang lah. Oh tu kat bawah tu. Okey geng, so kita bergerak ke lokasi lain dulu sebab ada nak tinjau lagi satu sarang lebah. Lebah kerum ataupun lebah keran, ataupun ada orang panggil lebah kampung, macam-macam lah. Apa-apa pun istilah dia adalah salah satu spesies lebah tempatan lah. Cuma lebah ni dia tak ada komersial lah. Saya rasa, setahu saya dia tak dikomersialkan. Oh sampai. Mana yang badan yang gemuk tu tak payahlah nak kena tambah gemuk lagi. Mana yang gemuk itu boleh datang sini yo. Mana gemuk balik. Bagi kono songek ah. Gemuk balik. Gemuk tu dah sampai mana sekejap ni. Gemuk dalam berapa hari lah. Cakap tu mau aku lah balik. Mana sarang ni Gedeng? Tu tupang dua ni. Robek dulu, bagi kita terang. Ni pokok depan ni. Pokok. Tu dia punya sarang Oh. dekat cabang. Dekat cabang tu. Dekat cabang tu. Kita pergi dekat sikit Dekat sebelah tu ada dah bokeh buang kembuk dah, semua lagi lah. Tu dia geng. Nasib baik tu. Ni tak tahulah. Tengah garang kau tak garang ni mana? Tahulah. Ni. Buang ni. Dia punya gigi. Kulit. Ni sarang dia. Dia punya jalan masuk lah. Jadi jangkaan teh. Dia punya lubang bawah ni, bukan ke atas. So kalau jarak pada ni bagian madu, ni bagian anak lah. Dia akan tebuk sini pasal memang nak ambil madu saja, tapi bila tengok pokok ni dia ada gotah. Jadi kalau pokok ni ada gotah, nak ambil kono bagian madu dia tu dekat jansor tak boleh lah. So kita potong bawah sikit, jadi madu tu tak kono gotah, jadi kita kopik.
Oke, saya ada lubangan tapi tak sampai ya geng ya. Saya lubang bola sini tapi tak sampai. Tapi apa yang saya nak tunjukkan, yang ni mungkin cakar beruang. Yang inilah. Dan hakikat bila saya saya nampak sarang sikit. Kulit kayu yang bola sini lagi nimpih berbanding yang tempat saya tobang tu, yang saya tobuk tu. Sini lagi nipih. Tu yang beruang ni, dia sebenarnya kalau dia kopik bagian madu tu, dia akan cari pokok kulit yang bahagian paling nipih. Kalau sepanjang saya tengok lah kawasan-kawasan beruang ni, dia akan cari yang paling nipih. Sarang bola sana. Yang sini toba ni. Sini toba. Yang satu nipih. Jadi saya kena otter nak tobuk ni. Itulah best saya beruang ni. Dia dapat hidu. Mana yang paling dokek kan. Betapa bijaknya abang long beruang ni Dan knowledge tentang beruang, dia akan attack ke bahagian sarang yang paling nipis. Itu pun sebenarnya suatu ilmu ilmu yang tiada di buku teks. Ni berdasarkan pengalaman. Okay, so jom kita meneropong dalamnya. Tu dia. Cantik geng. Tu Boleh dikatakan sarang baru. Lepas tu pokok ni jenis pokok sempit. Jadi dia sepatutnya dia cover tu bahagian atas dia. Dia gamnya tu. Jadi kalau kita goyang dia dah boleh tercabut. Tapi macam ni bila sarang tu sempit, jadi dia gam tu keliling tu. Bukan atas saja. Bukan atas saja, tapi kita goyang pun kemek lah. Penyek sarang tu. Dia kuning lagi ni, dia baru lah ni. Sarang baru. Dia kalau dah lama dia hitam. Kalau putih lagi lah. Kalau putih baru 2 minggu. Madu pun tak nampak ke lah dia kat atas lagi. So jangkaan teh tak berbaloi lah. Kalau nak ambil madu dia ni tak berbaloi. Kita tutup balik. Ni saya bagi ruang sikit. Saya nak ubah dia punya jalan pintu masuk itu bertukar ke sini. Kalau bertukar ke sini esok lagi best. So kalian boleh tengok ya. Botah ni terlampau banyak ya kan. Kalau saya potong dekat bahagian madu itu, botah ni bercampur dengan madu. Jadi tak boleh diterima lah kan. Bukan standard. Bukan standard. Bukan standard kualiti yang kita nak lah. Dia sebenarnya sama juga macam madu kelulut. Bila tumpah dalam lok sarang tu, biasa orang ambil je lah. Tapi kalau macam mana, bukan dia tak ambil. Dia kategori sebagai madu, reject. Itulah beza. Tapi sebagai pembeli, biasa kita tak tahulah. Kita memang takkan tahu benda tu. Tapi nak cerita penternak tu, masing-masing peternak lain orang, lain dia punya standard yang dia tetapkan. Nak madu kelulut, grade hutan terbaik, Cik Bennett. Highly recommend. Okay, so geng, sarang kedua tadi abang kata Bennett tak berbaloi untuk diambil. Jadi kita tinggalkan di situ. Sekarang kita bergerak ke lokasi lain pula. Kita tengok mana dia orang nak bawa kita pergi. Jom. Dan sambil-sambil tu kita jalan-jalan dalam hutan. Tengok dia tu, dia mata nampak je. Bukan senang nak cari sarang ni tu. Buang dah. Makan buang dah? Buang kosong dah.
besar dah. Kayu depan. Ni atas ni kau. Oh tu. Besar ni pokok ni. Oh. Itu Tapi dah tahu lah kena buang. Nampak oh. Banyak macam ni apa. Habis Habis. beruang. Yang projek kali ni nak buat ibu je lah. Okay, so yang ketiga ni tak berjaya pasal dah diambil beruang so kita teruskan berjalan lagi. Tengok mana pula gedeng nak bawa kita ni. Tapi memang banyak kesan buang kupak di tengok pokok-pokok lain pun. Oh, kita bawa ke tempat. Ke tempat yang lebih luas lah. Pasal ni sempit Lapang lah. Okey. Teropong dalam dia. Dengar tu bunyi dia. So, kita dah potong. Ini bahagian atas ya, geng ya. Dan sepatut kalau konsep lobah keram ni madu dia kat atas. Sini atas ni tak ada madu. Dan kat sini pun tak ada madu. Tapi sarang ni gedeng kebah dah lama lah. Dia dah hitam. Bila dah hitam tu sarang lama lah. Sarang lama. Dimakan balik madu. Susah nak isi madu dekat sarang yang dah hitam. Dia akan prefer sarang yang kuning. So, yang ni tak ada madu. Jadi ni saya akan tutup. Pasal saya nak ternak ni. Saya akan tutup. Saya akan simpan dulu, nanti saya bawa balik lah. Untuk ternak. Untuk jadikan ibu dalam hutan lah kira. So yang ni saya nak masukkan semua dia punya pokok dulu. Lepas tu nanti potangan baru saya ambil. Corak dia masuk tu. Dia terbang-terbang. Kita tengok corak dia jalan. Itu bau kuit tu. Atas-atas bau kuit. Jangan songek lobah. Tu dia. Oh tu. Dia berjalan. Dia masuk balik lubang Tengok bila dia nokek ilmu kan. Tadi yang atas turun bawah. Yang atas tu dah turun ke bawah. Jadi confirm lah memang queen dekat sini. Tapi kalau kelulut dia stay je kat atas tu. Memang lama dia nak turun ke bawah. Sehari 2 hari baru dia turun ke bawah. Dia stay kat lokasi original lah. Pasal apa kelulut ni dia location. Lobah dia pheromone queen. So kita biarkan sini dulu dan kita pergi lagi satu tempat. Oh ada lagi? Ada lagi. Okey jom. Okay gang, so kita bertukar lokasi lagi Kita ke lokasi seterusnya.
Ke mana Banet nak bawa kita? Jom kita ikut je Okey, daripada Tobang tadi kita pindah ke tempat lain pula. Pasal situ tak ada madu. Yang ni dah lama lah. Ni lubang ni masuk dalam perangkap kelulut. So kita tengok madu dia ada tak. Perangkap kelulut, tapi yang masuknya lubang. Salah satu kegunaan pisau taktikal Banet. Saya suka ngumpi kan. Tu lah pisau yang belum ni banyak patah depan ni. Ini kio tahan ni. Bosi apa Min? Ni AUS 10A. Dia tulis kod kat situ, AUS 10A. Tu dia. Yang ni AUS 10A ni boleh dikatakan antara material yang lasak lah, stainless steel yang lasak. So dia tahan karat, dalam masa sama dia lasak. Kaki. Ada sikit madu, sikit. Kali ni tak ada pakai protection harap dia tak tembak lah. Madu tak ada geng. Saja yang nak buat sampel, potong satu sarang, satu frame. Tu dia. Okey, biar pencang Min apa kasih lebah tu lagi. Apa Usap dia. usap pun boleh. Apa pun boleh. Takut geng. Saya tak ada ilmu Dia cuma ada ilmu matematik, sains, Ilmu hisap. ilmu kejuruteraan sikit. Tengok soto madu dia dekat atas. Kalau yang berkilat ni atas, ni bawah. Jadi madu kat atas ni, kolon dan lebah anak. Rasa Mana? Mana? best tak? Baca pokak ah. Best tak Cin? Satu lagi knowledge, dulu tahun 90-an dulu, Royal Jelly yang jual kat Arena tu adalah daripada lava anak. Royal Jelly kan dia orang kobarkan warna putih. Ni asal usul dia orang kobar Arena dekat jual Arena dulu. Royal Jelly. Tapi ni bukan Royal Jelly ni lava. Lava yang diporah. So yang dimakan tu lava lah. Kalau tahun 90-an dulu yang dimakan sebenarnya lava. Tahun 90-an, tahun 80-an, konsep dia orang ambil lebah tualang ni, dia orang ambil dengan anak tu kali. Ambil malam-malam potong anak tu kali. Jadi anak tu tak buang. Anak itu diporah. Jadilah dia, tapi dipanggil Royal Jelly. Ada masalah tu. Itu kadang-kadang ni orang marketing ni dia ayat-ayat itu susah. Tapi dia, kalau yang sekarang ni lagi sintetik lah. Kalau yang sekarang ni tahun 2 apa yang sekarang ni saya tengok bukan lagi lava, tapi dah sintetik lah. Ni sumber proteinnya Kang ya. Dulu kalau jenis yang apa ambil lebah tualang apa jauh-jauh ni dia akan bawa lah sebagai sumber protein lah. Kalau nak jadikan sumber makanan lah. Kita sidain dia ni, lebah ni dia konsepnya dia kena makan hari-hari. Lava dia ni. Jadi bila tak ada siapa yang suap kan, dia kita letak atas sigai tu, tak ada suap kan, dia akan turun, dia akan jatuh. Jadi dia jatuh atas besen. Ini pun tak ada madu So, kita pergi lokasi seterusnya. Jom. So, kita dah sampai ke lokasi seterusnya. Sarang ni tahun lepas kita ada buat dengan Mamin, pindahkan daripada Coleman ke dalam kotak ni. So kali ni kita nak tengok ada hasil tak? Jom.
Jadi kalau anda kata ada madu ni, memang dihargai sepenuhnya lah madu ni. Setiap titisan madu tu. Pasal dah tengok berapa punya susah nak dapat madu tadi tu. Tak ada juga. Ada. Ada. Macam ada. Dapat tengok madu tu. Cuma tak tahulah berapa banyak madu ke bawah tu. Geng. Cantik geng. Oh, rasa untuk mengunyah. Ni ni kotak ni. Bang. Oh, kita alihkan dulu gang dia tembak dalam mulut dia gang. Ya geng. So, nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ui. Nanti kita cerita ya. Tengok hati langsung. Dia penuh madu dia kan. Penuh. Ada lebah tu. Ui, puas hati. Sedap betul lah. Kalau tanya saya lah apa rasa dia kan, rasa dia ada sedikit rasa macam rasa sasi. Ni pada saya lah ada sedikit rasa sasi. Macam mana Jin? Sedap? Sedap. Rasa sasi kat. Kan? Rasa sasi kan? Tu banyak dah rasa. Rasa apa? Rasa sasi. Betul sasi kan? Boleh pula dia masuk dalam situ. So geng, memang sah lah. Bukan saya seorang cakap dah semua orang rasa. Memang ada rasa sasi. Yalah. Betul bang kan? Rasa sasi kan? Sasi. Dah ni orang yang keberapa kata rasa sasi. Memang sah. Ni sedap rasa unik ke? Betul. Inilah keunikan madu tempatan. Macam-macam rasa. Rasa. Kena potong dan dapat. Kena potong juga. Takut pula nak pegang ni. Oh, tu dia geng. Dengan air ngap. Best. Madu tempatan yang memiliki rasa sasi. Bismillahirrahmanirrahim. So ni saya tambah lagi satu kotak lagi kat atas. Dan 1 bulan lagi saya akan ambil kotak yang atas ni saja. Sebab konsep dia madunya di atas. Okay, so saya tu sudah cari sarang lebah kerum ataupun lebah kampung. Bukan main payah lagi nak dapat madunya. Mujur lah yang last tu ada juga madu dan madunya best. Ada rasa sasi. Bukan saya seorang cakap, ramai orang cakap macam tu. Dan ada satu lagi benda yang rare. Ni Banet baru bagi saya. Ni madu kelulut pula. Madu kelulut yang memiliki rasa sasi juga. Bau pun bau sasi. Macam anda tengok tadi tu adalah madu lebah kampung yang memiliki rasa sasi. Kali ni adalah madu kelulut yang memiliki rasa sasi juga. Memang rasa sasi. So saya tak pastilah musim sasi ke apa kan. Cuma nak bagi tahu betapa uniknya madu-madu tempatan kita ni So kalau anda nak cari madu kelulut grade hutan yang terbaik, tak lain tak bukan, cari saja dengan Banet Okey, sekian saja. Hargailah keunikan madu tempatan.